صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Okay, Alhamdulillah hari ini telah berlangsungnya Murajaah Perdana kali kedua untuk tahun 2025. دوما في كل مكان Pelajar-pelajar yang telah sampai di masjid pada awal pagi tadi, mereka akan terus solat tahiyatul masjid. Kemudian mereka akan berkumpul mengikut barisan kelas mereka. Mereka akan mengaji pagi, beberapa surah yang terpilih. Kemudian diteruskan dengan taklimat yang disampaikan oleh Guru Tahfiz, di mana di dalam taklimat itu kita tekankan tentang adab-adab di dalam masjid, adab dengan Al-Quran, kebersihan masjid dan sebagainya. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light. Baik, untuk solat yang pertama iaitu Murajaah Hafazan. Para pelajar mereka akan berpecah mengikut kelas dan mereka akan duduk secara berkumpulan mengikut kelas mereka bersama guru-guru kelas mereka. Kemudian mereka akan murajaah, maksudnya mereka akan mengulang hafazan mereka. Terutamanya hafazan yang akan masuk periksa, mereka akan fokus terhadap hafazan tersebut sehinggalah mereka betul-betul lancar, dan juga mereka akan buat sedikit aktiviti seperti tebuk dan juga soal menyoal tentang ayat Al-Quran. Jawab. Okey, tolong jangan letak Al-Quran di bawah. Okey ya. حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما. Bagi sesi yang kedua, pelajar terlibat dengan aktiviti murajaah terjemahan dan maklumat surah. Pelajar diberikan lembaran untuk mereka jawab tentang apa yang mereka telah belajar di dalam kelas. Setiap guru kelas telah diberikan taklimat untuk membimbing para pelajar. في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءك يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name being mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقام
في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاؤه. Untuk suluk ketiga, para pelajar mengikuti murojaah tajwid. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك حبك في كل مكان يا حبيبي. Untuk murojaah tajwid ini, para pelajar diberikan lembaran di mana para pelajar perlu mencari ayat Al-Quran di dalam Al-Quran dan mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang telah dipelajari. صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما يا ربي ارفع مقامه. Apa yang kita buat ini mendapat redha Allah dan seterusnya dimudahkan para pelajar untuk menduduki peperiksaan yang akan datang. Sebagai guru tahfiz Pondok S, saya mendoakan kejayaan buat para pelajar untuk menduduki peperiksaan akhir tahun. Semoga usaha kita hari ini memberi kejayaan kepada para pelajar yang akan menduduki periksa pada minggu hadapan. حبك روح الإيمان يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا